Yang keras lah roti tu. Memang dia ambil dekat tempat tu sampah. Tapi saya rasa kebanyakannya yang kita jumpa ataupun kebanyakan pelarian dekat Jordan ni kebanyakannya ibu tunggal. Sebabkan husband dia dah ditangkap ataupun dah meninggal, syahid semua. So bila ibu tunggal ni dia orang susah sikit untuk kerja kan. Susah nak survive. So dia orang berharap kat anak-anak lah. Kadang-kadang dia orang suruh anak-anak dia orang ni jual coklat, jual tisu ataupun minta sedekah dekat kawasan tu lah. Tapi still lah, dengan duit-duit yang jual tisu, coklat ni tak boleh pun nak tampung hidup. Even nak bayar air pun tak boleh, nak bayar api ataupun nak beli makanan pun tak boleh. Sebab I pernah jumpa satu rumah ni yang kita pernah pergi, dia makan roti, and then roti tu yang dah lama dah. So yang keras lah roti tu. Memang dia ambil dekat tempat tu sampah. Even kalau I keluar rumah, rumah I tingkat atas, I selalu nampak view daripada tong sampah. Kalau roti ni diorang tak akan buang kat dalam, dia akan sangkut kat tepi. Sebab diorang tahu akan ada orang ambil roti tu. So kalau I pergi ada roti, kalau I balik kelas tak ada roti tu, mana ada orang ambil lah roti tu. So dengan situasi macam tu, I rasa diorang ni kalau nak balik Syria pun untuk 5 tahun akan datang pun tak possible untuk simpan duit.